Anda dilahirkan dengan segala-galanya yang diperlukan, hanya perlu bangun. Terdapat satu kebenaran universal yang sering diabaikan ramai. Anda dilahirkan dengan segala-galanya yang diperlukan untuk membina kehidupan impian Anda. Saya tidak merujuk kepada sesuatu yang mistik atau tidak dapat diraba, tetapi kepada sesuatu yang lebih dalam dan nyata. Saya bercakap tentang minda Anda, hati Anda, dan keupayaan Anda untuk mencipta, belajar dan berkembang. Di dalam diri Anda sudah ada alat, sumber, dan kekuatan untuk menukar setiap halangan kepada peluang. Namun seperti biji benih yang terpendam di bawah lapisan tanah gelap, kekuatan itu akan tetap tidur sehingga Anda memutuskan untuk membangunkannya. Dan sekarang kita berdiri di hadapan kebenaran ini, bersedia untuk bangun. Bayangkan Thomas Edison di makmalnya yang redup, dikelilingi oleh ribuan percubaan yang gagal. Beliau bukan hanya seorang pencipta, beliau adalah arkitek potensi manusia. Setiap mentol yang tidak menyala bukanlah kegagalan, tetapi langkah penting menuju penerangan dunia. Beliau tahu bahawa kegagalan bukanlah lawan kepada kejayaan, tetapi sebahagiannya daripadanya. Seperti Anda, Edison dilahirkan dengan segala-galanya yang diperlukan. Rasa ingin tahu, ketabahan, dan keupayaan untuk belajar dari setiap kesilapan. Apa yang membezakan beliau ialah keupayaannya melihat potensi tersembunyi di tempat orang lain, hanya melihat kerugian. Dan itulah yang perlu kita lakukan sekarang, membuka mata kepada kehebatan yang sudah ada dalam diri kita. Mindset adalah langkah pertama dalam perjalanan ini. Ia seperti kompas yang membimbing kapal. Jika ia menunjuk kepada ketakutan, keraguan, atau kekurangan, destinasi akan sentiasa tidak pasti. Tetapi jika Anda mengarahkan kompas itu kepada pertumbuhan, kelimpahan, dan keyakinan teguh pada potensi Anda, jalan akan menjadi jelas secara tidak terelakkan. Mindset yang betul bermula dengan pilihan harian untuk melihat cabaran sebagai peluang yang terselindung. Fikirkan Walt Disney yang telah dipecat dari sebuah akhbar kerana kekurangan imajinasi. Bayangkan betapa konyalnya kedengarannya hari ini apabila kita fikirkan seorang lelaki yang telah menakrifkan semula cara dunia bermimpi. Beliau tidak mengubah dunia kerana nasib baik atau bakat semula jadi. Beliau melakukannya kerana mindsetnya tidak tergoyahkan. Beliau percaya bahawa mustahil hanyalah kata sementara, batas yang ditakdirkan untuk dilampaui. Namun, mindset sahaja tidak cukup. Untuk benar-benar bangun, Anda perlu memupuk keyakinan mutlak kepada diri sendiri. Keyakinan bukanlah soal agama atau tahayul, ia adalah keyakinan mendalam, dalaman bahawa Anda mempunyai kuasa untuk membentuk takdir Anda. Andrew Carnegie Raja Besi tidak dilahirkan kaya. Beliau bermula sebagai seorang budak lelaki imigran miskin, bekerja di kilang-kilang, dan menghadapi kesukaran yang ramai anggap mustahil untuk diatasi. Walaupun begitu, beliau membawa keyakinan teguh terhadap keupayaannya untuk berjaya. Keyakinan ini bukanlah naif, ia adalah strategik. Beliau tahu bahawa setiap langkah yang penuh tujuan membawanya lebih dekat kepada matlamat akhirnya. Dan keyakinan inilah yang membawa beliau membina sebuah empayar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberi inspirasi kepada jutaan orang sepanjang generasi. Keyakinan terhadap diri sendiri ini perlu dipupuk dengan kejelasan. Tanpa kejelasan, kita seperti bot yang hanyut, ditiup oleh angin gangguan dan ketidaktentuan. Fikirkan Henry Ford yang merevolusikan industri otomotif dengan visinya tentang pengeluaran besar-besaran. Beliau tidak hanya membuat kereta, beliau sedang membina masa depan di mana semua orang mempunyai akses kepada mobiliti. Kejelasannya begitu kuat sehingga beliau berjaya menukar idea mudah kepada kekuatan yang mengubah masyarakat. Sudah tentu beliau menghadapi keraguan, kritikan dan malah sabotaj, tetapi beliau tidak pernah kehilangan fokus pada matlamatnya. Kejelasan adalah mercusuar yang membimbing tindakan Anda, memberi makna kepada keputusan Anda. Apabila Anda tahu dengan tepat apa yang Anda mahukan, alam semesta mula bekerja untuk membantu Anda mendapatkannya. Dan kemudian datanglah visi. Visi bukan hanya tentang memimpikan masa depan, tetapi melihatnya dengan kejelasan sedemikian rupa sehingga seolah-olah ia sudah wujud. Abraham Lincoln, seorang yang telah mengatasi banyak kesukaran,
mempunyai visi Amerika yang bersatu dan bebas. Beliau boleh membayangkan masa depan itu walaupun kini tenggelam dalam kekacauan dan peperangan. Visinya begitu kuat sehingga ia menyokongnya dalam saat-saat paling gelap. Beliau tahu bahawa kemajuan tidak selalu linear. Ada hari-hari apabila anda maju 2 langkah dan undur 1 langkah. Tetapi beliau juga tahu bahawa selagi visinya masih hidup, hasilnya adalah tidak terelakkan. Visi adalah bahan api yang mendorong perjalanan anda, yang menukar abstrak kepada konkret. Walau bagaimanapun, visi tanpa tujuan adalah seperti kereta tanpa enjin. Tujuan adalah apa yang memberi makna kepada apa yang anda lakukan, mengapa yang melampaui apa. Steve Jobs tidak menubuhkan Apple hanya untuk menghasilkan produk teknologi. Beliau menubuhkan Apple untuk menukar dunia. Tujuan ini begitu kuat sehingga ia menarik orang-orang yang berkongsi minat dan kepercayaan yang sama. Apabila anda menemui tujuan anda tidak hanya bekerja, anda hidup. Anda tidak hanya menyelesaikan tugas, anda sedang mencapai sesuatu yang lebih besar daripada diri anda sendiri. Tujuan adalah apa yang membuat anda bangun setiap pagi dengan tenaga baru. Walaupun jalan itu sukar, disiplin adalah langkah seterusnya dan mungkin yang paling sukar. Merasakan motivasi selama beberapa minit, jam atau bahkan hari adalah mudah. Tetapi disiplin adalah apa yang mengekalkan perjalanan anda apabila motivasi memudar. Disiplinkan diri anda untuk bertindak, walaupun tiada aplaus, walaupun tiada siapa yang melihat. Disiplinkan diri anda untuk kekal fokus walaupun dunia cuba mengalihkan perhatian anda. Disiplinkan diri anda untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki. Madam C.J. Walker, wanita Afrika-Amerika pertama yang menjadi jutawan di Amerika Syarikat, tidak mencapai kejayaan secara kebetulan. Beliau mendisiplinkan dirinya untuk bekerja tanpa henti, belajar dan bereksperimen sehingga menemui formula yang sempurna untuk produk rambutnya. Disiplin adalah apa yang menukar impian kepada realiti, usaha kepada hasil. Dan walaupun begitu, tindakan adalah puncak segalanya. Tanpa tindakan, semua kepingan teka-teki lain adalah tidak berguna. Napoleon Hill menulis dalam Think and Grow Rich, pengetahuan yang tidak digunakan adalah seperti peta yang tidak pernah digunakan. Anda mungkin mempunyai mindset yang betul, keyakinan teguh, kejelasan, visi, tujuan dan disiplin, tetapi jika Anda tidak mengamalkannya, semuanya tidak penting. Tindakan adalah apa yang menggerakkan dunia, yang menukar idea kepada impak. Rosa Parks tidak mengubah sejarah kerana mempunyai idea cemerlang. Beliau melakukannya kerana mempunyai keberanian untuk bertindak, menolak meninggalkan tempat duduknya di dalam bas yang bersegregasi. Tindakannya telah memberi inspirasi kepada jutaan orang dan mempercepatkan gerakan hak sivil. Kesyukuran adalah tanah di mana semua kualiti ini berkembang. Apabila anda bersyukur, anda mengiktiraf nilai apa yang sudah anda miliki, yang membuka ruang untuk menerima lebih banyak lagi. Kesyukuran bukan hanya perasaan, ia adalah sikap gaya hidup. Oprah Winfrey, yang mengatasi zaman kanak-kanak yang penuh dengan kemiskinan dan pelecehan, mengaitkan sebahagian besar kejayaannya kepada kesyukuran. Beliau belajar untuk bersyukur atas kemenangan kecil, pelajaran yang dipelajari, dan orang-orang yang melintasi jalan hidupnya. Kesyukuran ini telah mengubah mindsetnya, memperluaskan visinya, dan mengukuhkan ketahanannya. Ketahanan adalah apa yang mengekalkan kita berdiri apabila dunia cuba menjatuhkan kita. Ia adalah keupayaan untuk beradaptasi, mencipta semula diri sendiri, dan terus maju walaupun tanah di bawah kaki runtuh. Nelson Mandela telah menghabiskan 27 tahun di penjara yang keras. Kebebasannya dirampas, ditempatkan dalam keadaan tidak manusiawi. Namun beliau tidak keluar sebagai mangsa, tetapi sebagai pemimpin yang ketahanannya memberi inspirasi kepada seluruh negara. Beliau tahu bahawa kekuatan sebenar bukanlah tentang mengelakkan jatuh, tetapi bangkit setiap kali jatuh. Ketahanan menukar halangan kepada batu loncatan. Keupayaan beradaptasi adalah kunci untuk berkembang dalam dunia yang sentiasa berubah. Orang yang paling berjaya bukanlah mereka yang menentang perubahan, mereka yang merangkul perubahan sebagai peluang untuk berkembang. Pengasas Amazon, Jeff Bezos, bermula dengan menjual buku dalam talian.
tetapi menyesuaikan visinya untuk merangkul teknologi dan pasaran baru. Beliau memahami bahawa kejayaan bukanlah tentang melekat kepada satu idea, tetapi tentang evolusi berterusan. Keupayaan beradaptasi membolehkan kita melalui ombak zaman, menukar cabaran kepada kelebihan. Akhir sekali, pembelajaran berterusan memastikan bahawa perjalanan kita tidak pernah berakhir. Pembelajaran adalah seperti bernafas. Tanpanya, kita berhenti berkembang. Salah satu pemikiran terbesar dalam sejarah, Albert Einstein, pernah berkata, minda yang diperluaskan oleh idea baru tidak akan kembali kepada saiz asalnya. Pembelajaran memperluaskan cakrawala kita, membuka peluang baru, dan mengekalkan kita bersambung dengan aliran pengetahuan yang tidak terbatas. Apabila anda mengamalkan pembelajaran sebagai cara hidup, anda menjadi tidak terkalahkan. Jadi itulah akhir cerita ini, tetapi bukan akhir perjalanan anda. Anda dilahirkan dengan segala-galanya yang diperlukan untuk menakluk yang luar biasa. Sekarang, membangunkan kekuatan itu bergantung kepada anda. Lihat ke dalam diri anda, ke lautan potensi yang luas itu yang masih tidur di sana. Lihatlah, rasakanlah, terimalah, dan apabila anda memutuskan untuk bertindak, ingatlah bahawa seluruh alam semesta akan bersedia untuk menjawab anda. Kerana alam semesta tidak menunggu anda menjadi sempurna. Ia menunggu anda menjadi berani. Keberanian untuk percaya, untuk bertindak, untuk tabah. Dan apabila anda melangkah, yang mustahil akan mula terbuka di hadapan anda. Inilah saat anda. Inilah kebangkitan anda.